Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang kasihi sekalian. Pada pagi yang penuh bermakna ini, saya berdiri di hadapan hadiri untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadiri yang dihormati, apakah yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya hidup dalam keadaan aman, bersatu padu dan mempunyai semangat cinta akan tanah air. Walau kita terdiri daripada pelbagai kaum agama dan budaya, kita tetap berdiri bawah satu bendera yang sama, ialah Jalur Gemilang. Persoalannya, mengapakah kita perlu bersama-sama membina negara bangsa? Pertama, kita perlu memupuk semangat perpaduan. Perpaduan merupakan asal kekuatan sesebuah negara. Tanpa perpaduan, negara akan menjadi lemah dan mudah berpecah belah. Sebagai murid sekolah, kita boleh menunjukkan semangat perpaduan dengan menghormati rakan-rakan yang berlainan kaum dan agama. Kita juga hendaklah bekerjasama dalam setiap aktiviti sekolah tanpa mengira latar belakang. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hadiri sekalian, kedua, kita perlu menggambarkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Sikap jujur, bertolak ansur, menghormati dan bertolak ansur dapat melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Apabila setiap individu mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat akan hidup dalam sesuatu yang hormat dan sejahtera. Sesungguhnya pembinaan negara bangsa bukan hanya tanggungjawab pemimpin, malah tanggungjawab setiap rakyat, termasuk kita sebagai generasi muda.
Selain itu, kita juga perlu menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Ilmu ialah senjata yang paling berharga dalam membangunkan negara. Murid yang rajin belajar hari ini akan menjadi doktor, jurutera, guru seni yang pimpinan pada masa hadapan. Oleh itu, kita hendaklah menggunakan peluang belajar yang diberikan dengan sebaik-baik demi kemajuan dari keluarga dan negara. Hadirin yang saya hormati, seterusnya kita perlu menyemakan semangat pertama kita hendaklah mengenali sejarah negara dan menghargai perhormatan para pejuang yang telah berjuang demi kebenaran tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti berbangga dengan identiti negara kita seperti senitahan menjaga nama baik Malaysia di mana sahaja kita berada. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan bersatu padu. Janganlah kita menjadi rakyat yang hanya menggunakan perlubanggaan. Sebaliknya, jadilah rakyat yang mencatat perubahan. Walaupun usaha kita maksud mudah sebagai yang kecil mampu memberikan impak yang besar kepada negara. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengingatkan bahawa pembinaan negara bangsa memerlukan kerjasama semua pihak dengan perpaduan nilai murni ilmu, pengetahuan dan semangat peradaban. Kita mampu melahirkan sebuah Malaysia yang lebih maju, aman dan sejahtera. Bersama membina negara bangsa.
bersama melakar masa depan gemilang. Sekian, terima kasih.